Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik, hari ini 24 hari bulan 3 tahun 2025. So, first video kita untuk pagi ini ialah tentang gold. Baik, kalau kita tengok dekat time frame weekly, last week punya candle ni high dia dekat 3057. Dan kalau anda perhatikan, kalau anda follow saya dalam video-video sebelum ni, saya ada drawkan yang ini, channel ni. This channel ni memang dah lama lah kita draw, weekly channel, dan saya kata price boleh sampai ke upper part of this channel. So this area yang ini kita panggil resistance area lah. Okay, so price sampai 3057, kemudian dia ada seller yang dah parking bus dekat area sini, dia push price lower. Okay, now bear in mind kalau kita tengok dekat weekly chart, satu batang, dua batang ni, ini masih lagi bullish. Okay, candle ini masih lagi candle bullish. Alright, tetapi kita expect dekat atas ni dah ada seller, dah ada seller yang start push price lower. So kalau kita tengok dekat time frame daily, ini last week, 1, 2, 3 batang candle. Price dip sampai 30 lah, $3,000, lepas tu dia bounce balik. So maksudnya dekat sini, dekat area 3,000 ni ada buyer yang dah sambar. Okay, so bila price sampai 3,000, dia naik balik, dan candle Jumaat, Friday, dia close dekat 3023. So hari ni nampaknya dia boleh resume lah. Nampak macam nak resume. Tapi kita expect area sini 3,000 akan jadi the first support untuk price. So kalau anda di pihak seller, anda nak ambil sikit-sikit tak ada masalah. Alright, nak ambil sikit-sikit tak ada masalah. Lepas tu kalau dia break 3,000 ni, ada lagi support somewhere dekat area 2956, 2942. Ini support, next support. Lagi satu dekat bawah ni, ini ada imbalance. Ini, kalau saya pasang imbalance, nampak? Okay, so ini boleh menjadi sebab untuk price ini turun lebih rendah. Okay, fill some of the imbalance, kemudian sampai dekat 294 ni barulah dia cari peluang untuk bounce. Ini satu. Ini kalau anda nak short lah. Kalau anda nak short. Kalau anda nak buy, anda tengok dekat weekly tadi memang bullish. Kalau kita tengok dekat weekly, okay, even dekat weekly pun nampak tak dia punya imbalance besar. So kita expect akan ada pullback. Alright, so kita tunggu je, jangan sell. Kalau anda nak buy, jangan sell, bagilah price turun dulu sampai area yang sama dekat area sini, lepas tu barulah cari peluang untuk buy. Now saya ingat dekat tengah-tengah ni pun ada satu lagi kot, H4. Okay, dekat area sini, sini katakanlah dia turun. Alright, sini bawah ni ada liquidity, dekat bawah 3,000 ada liquidity. Dia turun, dia buat satu sweep, kemudian dia naik balik close above 3,000. Okay, dia sweep sampai ke area 2986 ni kan. Naik balik and close above 3,000, yang itu adalah buy signal. Sekiranya price turun, dia break 3,000, dia buat sweep 2986, lepas tu boom, dia close above 3,000, yang itu adalah buy signal. Okay, tapi katakanlah dia punya break ni long black candle, lepas tu dia turun lagi, dia break lagi long black candle, maksudnya dia nak sambar lah. Kita punya imbalance ni, dia nak fill habis lah imbalance. So standby lah dekat 2942, 2956 dekat area sini. Nampak kan? Clear, sebab saya tak tahu adakah tuan-tuan ni berani nak sell ataupun nak tunggu buy. So both saya buatkan supaya kita ada pilihan. At the end of the day, yang akan trade ni ialah anda. Okay, satu lagi saya drawkan satu trend line. Kebetulan saya ternampak ni kejap. Pun cantik juga Kalau saya draw daripada sini. Sini. Okay, so kalau katakan dia break ini, break yang 294, 2956 ni, wah, ini boleh jauh lagi turun ni. Kalau dia dapat break sini di trend line. Mungkin area ini juga, trend line ini juga boleh menjadi support kepada price. Ini. Kalau tak draw tadi tak nampak kan? Ni. Sekejap saya buat time frame H4 ni, tengok jap. Saya buang ni.
Okay, tu dia. Ni nampak lebih cun. See? So this area, dia ada support dari segi trend line dan juga dari segi um, ni dia. Ni. Support area horizontal line. Okay, tu dia. Satu, dua sini. Ini support, ini pun support juga. So might as well saya naikkan sini lah. Itu dia. So ini bagi buyer, anda boleh cari peluang untuk buy sama ada dia buat sweep ataupun dia turun sampai ke area 294. Sebab kita tengok dekat weekly tadi masih lagi bullish. Tapi jangan lupa ini pun boleh jadi dia turun sikit-sikit dia pull back kan. So kalau anda yang nak masuk setakat berapa? $5, $10 nak ambil boleh je, tak ada masalah. Tapi make sure time frame kecil lah. M15 ataupun M5 kan. Macam tu. Pagi ni pun dah turun juga ni. Pagi ni dah turun sikit. Ini simply kita boleh kata ini adalah resistance. Nampak? Dia cantik je lah. Dia tunduk daripada resistance kita, boom, turun. So most likely ini akan pergi kepada $3,000. Okay guys, so depends on your risk, depends on your bias. Saya dah sediakan dua-dua ni untuk anda. So hopefully anda akan ambil pilihan yang bijak. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.